Good morning guys, hari ni aku nak pergi main bola dekat Japan, in Tokyo, dekat Yoyogi. Now aku kat Akihabara, nak kena naik train. Jom ikut aku. So dari Akihabara station kita kena naik Yamanote Line pergi ke Harajuku station, lepas tu jalan kaki ke Yoyogi Park. Alright, train dah sampai. Kita nak pergi ke destinasi dengan train yang ni lah. Alright, dah sampai Harajuku Station. Now nak jalan kaki ke Yoyogi Park. Inilahnya Harajuku, depan Harajuku Station. Okay, padang dekat depan tu nampak tengah angkat tianggul ke tu. Okay, inilah dia Yoyogi Soccer Field. So inilah rumput tiruan. Okay lah, boleh tahan tebal jugalah. Ini kot grup yang aku nak main hari ni. Alright, so inilah kasut untuk hari ni. Mizuno Morelia DNA made in Japan. Main dekat Japan. Okay, Griff, cover guard like shin guard, Mizuno Zero Glide Neo grip socks, dan juga aku upgrade pada Mizuno punya glove. Okay, siap-siap jap. Best juga pakai sock ni. Ada jari. Okay, dah start dah. Simple je, hitam lawan putih. Okay, aku diberi jersey warna putih. Pakai dah. Sekejap lagi masuk padang. Okay. Nice. Just simple je. Alright. Right, Matthew. Hi, Nazrin. Hi. Leeds. You're Leeds fan. Leeds. Alright, Manu. Alright. Hi, Nazrin. Hi. Hello. Okay, first half habis. Seronok lah. Main pukul 11.30 pun tak panas gila. Tak ada lah sejuk. Tapi ni signature lah. Syok lah main dengan, bukan je orang Jepun, international, sebab dia macam social football team. 2 jam main. Penat jugalah. But it's an experience. Okay, fourth half. Jom. Memang best. Memang best pakai kasut ni. Okay, dah habis main dah. Super fun. New experience. Unfortunately tak ada orang nak tangkap gambar record gameplay aku tadi. Semua sub. Hey man. Hey, go Unity House. Okay. Okay. Peace out. Peace up. Ini Instagram? Sorry? Instagram? TikTok. Okay. TikTok. TikTok. Yeah. Super friendly people. Okay. Nak kena siap-siap sambung ke GPS pula lepas ni. Jumpa adik aku. Alright, peace out.